Ada kambing golek, ada shawarma, ada sup gearbox kambing, ada pecel. All you can eat sampai menyandok. Walau iki nanti enak. Ikilah dia buffet berbuka Lepon Club Nang ala impian Shah Alam. Dengan RM102 untuk sekelapa dewasa, korang dapat kunyah nasi Arab Ya Habibi sampai kenyang. Untuk tarikh boleh baca kat caption, okey? Chef cakap nasi dalam kambing tu lagi menyala rasa dia. Okey, kita cuba kunyah. Dah tak payah pergi Bukit Bintang beratus baja panjang dah. Kat sini ada shawarma unlimited. Ada ayam sajalah tapi. Dan serius Ena suka rasa garlic mayo dia. Roti john pun tak ketinggalan. Yang luar dewan ni semua diorang masak depan mata korang tau. Atau mana yang korang nak, diorang akan prepare untuk korang. Selalunya Ena jumpa kambing golek macam ni ada satu sos je. Tapi dekat sini ada 4 jenis. Kudapan untuk anak-anak kecil pun ada banyak weh. Jap korang, bukan bahagian luar je ada. Yang kat dalam ni macam biasalah ada lauk pauk Nusantara. Antaranya macam ayam masak merah, daging kurma, ikan tenggiri balado, sambal rebus telur, ulam-ulaman, kerabu mangga, kerabu suun, kerabu kacang botol. Dan yang ini pecel. Bahagian disukai ramai pun ada juga ni. Macam-macam jenis kuih-muih kampung dan juga kek. Ada macam-macam lagi. Nak cerita satu persatu 3 minit video pun takkan habis. Dan dari segi rasa pula, kau nampak je muka chef ni, janganlah ragu-ragu lagi. Memang marem weh. Yang penting jangan membazir, okey?